Hai kita semua. Kali ni saya share resepi kek marble Nutella. Kek ni sangat gebu dan lembut macam yang korang tengok ni. 225 salted butter, 30 gram susu pekat. Pukul ke semua bahan-bahan ni selama 9 minit dengan kelajuan tinggi. Kalau ada gebu putih macam ni, ketepikan dulu. 250 gram tepung gandum, 1 sudu teh baking powder. Kalau nak guna tepung naik sendiri pun boleh. Ayak ke semua bahan-bahan ni. 170 gram gula kasta, 60 gram susu full cream, 5 biji telur grade A, 1 sudu besar Ovalet, 1 sudu teh asin vanila. Pukul ke semua bahan-bahan ni dengan kelajuan tinggi selama 9 minit. Kalau dah gebu macam ni, tandanya adunan kita dah siap. Kemudian masukkan butter yang kita adun di awal video tadi. Saya sebatikan menggunakan teknik kaup balik. Timbang ke semua adunan ni dan bahagi kepada 2 bahagian sama banyak. Bahagian lagi satu, masukkan 1 sudu besar coklat Imalco. Bahagian yang lagi satu, tak payah letak apa-apa warna dan perisa. Sapu bawah loyang dengan margarin dan alas guna kertas baking. Keliling loyang ni tak payah sapu margarin ataupun butter tau. Kemudian tuangkan adunan coklat. Ratakan. Kalau dah rata, baru masukkan adunan yang warna putih pula. Kemudian bolehlah pipingkan Nutella macam dalam video ni. Saya guna dalam 100 gram tau Nutella ni. Saya bakar kek ni selama 60 minit dengan suhu 130 darjah Celsius. Bakar guna api atas dan bawah. Ataupun bergantung dengan oven masing-masing tau. Kek ni dah masak, keluar je daripada oven, terus sisip keliling loyang. Jangan biarkan kek menyejuk dalam loyang tau, nanti kek akan jadi kecut dan mendap. Lepas habis sisip keliling loyang, terus keluarkan kek daripada loyang tau. Kalau nak potong kek ni, tunggu kek betul-betul sejuk baru boleh potong. Kalau kita potong kek ni masih suam ataupun panas, potongan kek ni tak cantik lah. Sebab kek ni terlampau lembut dan gebu. Jadi kalau nak potong kek ni, kena tunggu kek ni betul-betul sejuk. Sekurang-kurangnya biarkan kek ni di suhu ruang selama 5 jam ataupun 6 jam. Baru boleh potong. Tengok kek ni lembut sangat kan? Selamat mencuba semua. Semoga bermanfaat untuk semua.